few moments later. Tahu kita beli mana puan ni. Beli mana apa kat Pak Disin. Tapi kat sini gentle murah. Tengok ni. Ya. Ni yang besar. Mana yang kecil? Yang kecil. Parah. Mahal tau ni kat KL. Sementara tunggu dua orang ni. Melengah saki aku. Kita beli ni. Jom kita pergi. Kopi kenangan. Tilas ada kopi kenangan ada kat sini. Pantai tu cantik lah. Mungkin nak pergi zoo tapi mesti ramai orang. Terima kasih. Dia pun nak macam mak dia punya juga. Mana boleh bekang dia ni. Dia nampak depan ni sekejap. A few inches later. Assalamualaikum. We choose here. This is our room. Aura, come here. Allah. Buka ikut. Apa dia, Abah? Ini telur. Taruh sini. Ni cepat kan dia cakap. Mana kolamnya? Okay, kita punya tetamu nombor 2 dah sampai. Kita dah berasi. Apa dia? Apa ni? Ni aku beli ni tu tadi. Sebab apa aku beli? Kau beli. Yang kat dalam peti ada. Tak tahu yang peti apa punya. Tak tanya kau tadi. Kita tunggu lagi seorang punya tetamu. Inilah rupa homestay. A few moments later. Tak nak. Antong. Ya, keluarga ketiga dah sampai. Kau tahu. Budak. Memang nak sila pedo. Kau kalau sikit lagi pecah muka kau jangan salahkan. Macam ni kan nak Enal. Mana? Aku dah tiba dia tadi dah. Nak tegak tidur. Ini sedap. Kopi caramel. Berapa per 10 Pak? 3 per 10. Jadi kat belah sana ya. 28. Ni dah habis makan. Sana baru nak makan. One eternity later. Kita kena jalan daripada rumah. So kita kena jalan pergi ke situ. Kolam. Ya, di kongsi ni. Ya Allah, baju dia terbalik pakai itu bukan macam itu. Aku betul lah kalau Sophie pakai yang Terbalik apa? Terbalik. yang Haura pakai pelampung balik boleh terbuka tu sebab tempat tu ke depan tak ke belakang. Budak kecil pandai berenang lah. Kau nampak ke? Dia dalam perut dah berenang. Kere. Gigi dia tu. Abang mana? Di sana apa dia? Seseorang dia? Kawan dia.
Wih, mermaid, mermaid. Hey, hey, hey. Hello, hello, hello. Hi, mermaid. Adik ni. Adik. Hey. Adik gini je. Happy dia. Weh, 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 weh. Adik gini je. Mana dorang ni? Malas. Alah. Sini Chan. Berkenang. Aku bilang bergambar Chan. Sayo tak. Tak boleh bang. Kat situ je. Si gemuk ni kan. Ini aja bergaduh je. Serius lah. Aku dah dewasa lah. Dia cakap bahasa mancuk je kan. Bosan. Esok ni kalau dia nanti kita nak dengar kita tukar lagi lain. Bodoh lah mak dia. Ni tak nak lah kau ambil anak aku. Takut kau. Sister. Ada. Betul kan? Pandang jalan depan rumah aku. Sekali dia berhenti. Di situ Tak, kalau mesti buat. Mana auto dia? Buka asal. Yang ini dia jaga ni. Yang mak dia ha. Jangan nangis itu. Tak, dia mengamuk. Dia mengamuk. Tu minggu dah puas. Tak Lin, dia tahu dia. Tengok. Ya kaki dia. Kecut-kecut. Tengok jari dia kecut-kecut. 58 ni. 58. 58 lah. Kau pukul 5. Anak aku dah sejuk. Basuh baju. Apa kacau? Basuh tak masa ini yang. Tahu pun. Dia ambil air. Bila anak dia. Dia nak makan lah. Tak ada. Kentang lagi banyak dia makan. Nanti abang basuh balik ni periuk ni. Tidak aku viral kan. Bak sini tu. Makan, aku nak makan. Melampau-lampau lah. Kau tidak tak bagi anak lagi. Kau macam je bini. Banyak ada. Nak. Macam senang. Abang kau cek lepas ni apa dapat? Dia tak ada lipat macam ni. Stop it. Get some help.
Oh, jadi glamour ah. Mana? Gambling ni budak anjing. Wow. Cantik lah Pinterest. Kopi kat sini. Aku tampar muka budak kan. Bisu tau. Ini ada aku tampar gigi je. Tengoklah. Tengok dia pakai breakfast nanti. Tengoklah. Breakfast. Aku betul aku daripada tadi lagi. Tidur ke? Tak bangun. Berselimut ke? Ada bahan dalam ni. Tudung aku dah nampak macam aku jendul pula. Dia ada ke dia? Yang. Dia laki dia bahan aku. Kau buang anak dia. Tak ya. Laki dia tak make up. Yang bahan dia lagi yang. Bahan dia lagi. Buang yang anak dia yang. Tak. Ini kenapa dah ada senandung? Hai. Ada senandung. Aku buat video Jangan. 3GP. Ni patut kau mudah lapar sebab dia menetik badan ni kan air. Bahan kalau pakai batu. Kau jangan nak ni. Tapi kalau udah aku tak. Ya. Alah bodohnya. Tadi kakak angkat roti tau. Okay. Mana budak busy? Taklah, buanglah. Buanglah. Tak dapat 2 hours later. Masih dah makan. Alin. Lin. Ni hari ni kedai makan dia cari oleh dia ni. Khusus sosik. Kita lepak sini dulu. Stop it. Get some help.